Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Masyidah binti Muhammad Syarizan, nombor matrik 303338. Dalam video ini, saya akan membentangkan tugasan satu iaitu saya guru ABC bagi subjek FJDKK 3832 Pedagogi Pengurusan Perniagaan. Dalam tugasan ini, saya telah memilih subjek Perniagaan tingkatan 5 subtopik 1.2 iaitu peranan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan. Pada era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang semakin pesat, setiap perniagaan memerlukan pengurusan yang sistematik untuk kekal berdaya saing. Hal ini penting bagi memastikan organisasi kekal relevan dalam dunia perniagaan moden yang sentiasa berubah. Pengurusan sumber manusia memainkan peranan penting kerana pekerja merupakan aset utama yang menyumbang kepada kejayaan atau kegagalan sesebuah perniagaan. Pengurusan sumber manusia merujuk kepada proses mengurus tenaga kerja secara sistematik bagi memastikan sumber manusia digunakan dengan cekap untuk mencapai matlamat perniagaan. Menurut Mustafa et al. 2017, pengurusan sumber manusia ialah usaha untuk membangunkan tenaga kerja yang berprestasi tinggi bagi mencapai matlamat individu dan organisasi. Selain itu, peranan pengurusan sumber manusia melibatkan proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal keperluan tenaga kerja dalam perniagaan. Seterusnya, Muhammad Yazan Sharif 2001 pula mengatakan bahawa manusia merupakan aset utama organisasi dan semua pengurus turut terlibat dalam mengurus sumber manusia, termasuk ketua eksekutif yang bertindak sebagai pemangkin dalam keseluruhan perniagaan atau pengurusan organisasi. Dari segi etimologi, frasa ini terdiri daripada 4 perkataan iaitu peranan, pengurusan, sumber dan manusia. Setiap perkataan ini mempunyai maksud yang tersendiri dan membentuk konsep pengurusan sumber manusia secara menyeluruh. Perkataan peranan berasal dari kata dasar peran yang menerima imbuhan akhiran an dan membentuk perkataan peranan yang membawa maksud tugas yang dilakukan untuk menjayakan sesuatu. Seterusnya, perkataan pengurusan hadir dari kata dasar urus yang menerima imbuhan apitan ben-an yang membentuk perkataan pengurusan yang membawa maksud dijaga dengan baik atau tersusun rapi. Kemudian perkataan sumber dan manusia merupakan kata dasar yang masing-masing membawa maksud asal atau punca dan makhluk yang mempunyai akal budi. Seterusnya bagi bahagian sinonim dan antonim. Sinonim merujuk kepada perkataan yang mempunyai maksud yang sama atau hampir sama. Dalam frasa pengurusan sumber manusia, setiap perkataan mempunyai sinonim yang tersendiri. Sebagai contoh, peranan boleh difahami sebagai tugas, fungsi atau tanggungjawab. Pengurusan pula membawa maksud pengelolaan atau pentadbiran. Seterusnya, sumber merujuk kepada punca atau asas. Manakala manusia boleh diganti dengan istilah seperti insan atau individu. Selain itu, terdapat juga antonim iaitu perkataan yang berlawanan makna. Contohnya, peranan berlawanan dengan keadaan pasif atau tiada tugas. Pengurusan pula bertentangan dengan ketidakurusan atau kekacauan. Bagi sumber, antonimnya ialah hasil atau akibat. Manakala manusia berlawanan dengan benda yang tidak hidup atau haiwan. Kesimpulannya, pemahaman terhadap sinonim dan antonim membantu kita memahami istilah pengurusan sumber manusia dengan lebih jelas dan tepat. Seterusnya, contoh aplikasi pengurusan manusia dalam situasi sebenar. Pertama, dalam pengambilan pekerja seperti proses temuduga untuk memilih calon yang layak. Ini menunjukkan peranan penting dalam memastikan kualiti tenaga kerja seperti yang dinyatakan oleh Makbul et al. 2011. Selain itu, dalam latihan pembangunan pekerja, organisasi menyediakan latihan untuk meningkatkan kemahiran dan produktiviti. Ismail et al. 2013 menyatakan latihan merupakan strategi penting dalam organisasi. Akhir sekali, dalam pemberian ganjaran seperti bonus kepada pekerja cemerlang bagi meningkatkan motivasi. Menurut Samad et al. 2020, ganjaran penting untuk menarik dan mengekalkan pekerja.
Seterusnya, bagi frasa dan istilah berkaitan dalam pengurusan sumber manusia. Antara istilah utama ialah perancangan sumber manusia, pengambilan dan pemilihan pekerja, latihan dan pembangunan, penilaian prestasi, hubungan industri serta keselamatan dan kesihatan pekerja. Semua istilah ini merujuk kepada fungsi utama dalam mengurus tenaga kerja secara sistematik dan berkesan dalam organisasi. Sebagai contoh, perancangan sumber manusia memastikan tenaga kerja mencukupi, manakala latihan dan pembangunan membantu meningkatkan kemahiran pekerja. Penilaian prestasi pula digunakan untuk menilai tahap kecekapan pekerja. Dari segi penggunaan, istilah pengurusan sumber manusia biasanya digunakan dalam konteks formal seperti penulisan akademik dan urusan rasmi. Walau bagaimanapun, dalam situasi tidak formal, istilah HR sering digunakan. Namun, dalam penulisan rasmi, penggunaan istilah penuh adalah lebih tepat dan digalakkan. Sebagai kesimpulan, pengurusan sumber manusia memainkan peranan penting dalam memastikan organisasi beroperasi dengan cekap dan berdaya saing. Pengurusan yang sistematik membantu meningkatkan produktiviti, kualiti kerja serta penggunaan tenaga secara optimum. Selain itu, ia juga mewujudkan persekitaran kerja yang baik dan meningkatkan motivasi pekerja. Oleh itu, pemahaman terhadap pengurusan sumber manusia amat penting bagi memastikan organisasi dapat mencapai matlamat dengan lebih berkesan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.